Bang. Dia dah makan ubat belum ni? Dah. Dah makan ubat. Betul lah. Makin lama makin pelik ni. Ini dah makan ubat dah. Apa? Dia kena sambil. Ya, kami kumpulan segama. Okey, bawah. Okey. Belakang. Turunkan. Sikit Badi. Okay, ready? Faizal start. 1, 2, 3. Berkokok. Dah. Keluar dah. Belum rokok. Belum dipush. Belum. Panas ni. Don't relax je. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. Tenang rider. Alamak. Oh, ada seorang lagi Rahim eh? Nampak Rahim tak masuk poster. Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome back to my channel. Okay guys, so pagi ni adalah 31/1/2026. So pagi ni kita ada journey to Pahang dan Terengganu. So the best part is kita akan ikut jalan dalam instead of highway. Destinasi dua negeri ni kami tak pasti lagi. Kita follow Chip lah, ke mana Chip pergi kita ikut je lah. So okay guys, so nanti kita sambung lagi guys. Okay, Assalamualaikum. Kita akan elite, kita keluar Senawang. Okay, kita keluar Senawang. Lepas tu kita terus ke Kuala Pilah, breakfast sana. Okay. Tapi sebelum tu kita ada satu photoshoot lah dengan Mandin. Min dekat pekan Kuala Pilah tu sampai bandar dia. Oh, tak. Selamat semua lah. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony. A love so pure and free. You are my heart's desire, your soul's eternal fire. In your arms I feel complete. Our love will never retreat. The stars above shine again. Kuning lagi kan?
Sekarang kita kat mana ni, Mu? Okey, sekarang kita berada di Kuala Pilah. Okey. Kita berada di Aming Kopitiam. Okey, kedai ni kedai legend lah. Aming ni dia buat ayak je, jangan salah sangka, dia buat ayak je. Okey, vendor lain semua Melayu. Alright, tapi makanan sini harga dia aku pun tak tahu nak kata ni RM5 macam ni. Ini tadi lagi banyak. Ni banyak lagi tadi ni. Banyak lagi penuh RM5. Dia punya tahu ini macam baik. Tapi sendiri mau ingat lah mau jalan mau masuk. Dia punya jam tak ingat. Tapi tak apalah. Lalang aku bawa yang barat main sini. Alright, semua try. Ayak ni nanti yang mau rasa ayak. Okay guys, kita orang dah habis sarapan dekat Kuala Pilah ni, Aming Kopitiam. So lepas ni kita akan menghala ke Bera dan terus ke Kuantan. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Try ikan karai. Encik Khairuddin makan apa? Encik Khairuddin makan kuah aje. Encik Sadri dia tak tahu. Nasib baik tak tahu bin Encik Hamidi. Okay, so kawan-kawan, sekarang ni kita dah sampai di Chenor ni. Ini merupakan bandar lama Chenor. Kalau kita tengok kat sini ada lagi apa? Dia punya suntur-suntur bangunan tu. Tapi apa paling best sekali kita tepi Sungai Pahang. Sekejap lagi kita nak makan kat situ dan kita duduk di tepi Sungai Pahang. Ini adalah Chenor Pahang. Okay guys, kita sekarang berada di Chenor. So kita ada masjid yang agak lama. So kita akan solat Zuhur luar kat sini. Kita jamak sekali, siap-siap. Okay guys, usianya dianggarkan melebihi 100 tahun ni. Berapa tahun masjid ni? Tahan ketawa. Syaratnya mesti bunyi ayam berkokok. Tak ketawa ni, mesti. Buka serius tu, buka serius. Buka serius. Tahu mana bandar ketawa. sikit. Oi, ini semua penyenayah ni. Okey. Tegak sikit Badi. Okey, ready? Faizal start. 1, 2, 3. Berkokok. Okey,
Dah. Keluar dah. Belum rokok. Belum rokok. Panas ni, panas. Panas. Serius tak? Tolong, serius tak? Okey. Panas ni. Cepat. Ya, betul. Kali pula kata. Cepat panas. Okey, ready. Satu. Siapa? 2, 3 kokok. Siapa? Faizal. Faizal dulu. Okey, keluar. Keluar, dia gelak. Keluar. Tutup tak pertama. Sampai tutup tak pertama. Okey, bini, go. Bini, panas. Tak tahu lah, tak tahu. Ketawa. Kena keluar. Tak lekar. Saya boleh buat. Ali. Dah. Kau kerek dah. Kok kerek. Jangan ketawa. Kenapa kok kerek? Okey, saya. Okey, lepas. Lepas. Kebun ayam. Syah. Ayam tu hutan. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Empat kali serius. 4 orang. Okey. Okey, mandi. Okey. Bat. Aduh aku. Macam ayat tu. Ayam pencet. Okey. Mari, okey. Abang Budi. Okey. Itu ayam lekat jagung. Rahim melambat. Okey, final Rahim melambat. Okey, final. Rahim belum lagi lah tadi. Rahim jalan. Okey. Sedih. Awal. Okey, 3 saat. Okey, boleh. 3 saat. 3 saat jangan keluar. Okey. Saya tak menawar dia tu. 2, 3. Okey. Ayam Turki. Okey. Bat. Assalamualaikum guys. Okey, alhamdulillah kami dah sampai di Pekan Pahang. So untuk malam ni rupanya kita bermalam di rumah rakit Mirai. Kita ada 2 bilik, satu dekat belah bawah ni, satu yang belah atas lah. So ni dia punya view sahabat. Okay, ni Sungai Pahang. So rumah rakit kita kat sini lah. Okay, so rumah ni dia ada tempat untuk barbecue. Lepas tu ada dapur kat situ, boleh masak. Lepas tu dia ada ruang hall dekat depan ni. Kemudian dia ada bilik lah, dia ada bilik dekat sini. So ni dia punya bilik. Ada aircon, ada bilik air. Sini dia punya way out. Motor semua parking kat atas tu lah. Okey sahabat-sahabat, okay, kita nak relax dulu. Saya pun ingat nak keluar sekejap.
nak cari umpan. Kemudian saya nak try pancing kat sini, tengok apa yang ada. Okey, sahabat, Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Okey, so petang ni kita pergi pasar malam Taman Selasih Palok Inai. So kita cari makan malam. Lepas ni balik terus rehat lah. Ulang sekali. Aduh. Kalau saya tahu tadi, saya order lemak banyak-banyak. Terima kasih. Ingat nak belanja kan. Tapi dia kata dia tak puas. Kau pergi sana lah kau. Kena cium tangan dia. Semua ada bawa tilam angin masing-masing Okey. So tu kosong yang paling besar saya punya. Oh, Tuan Zek makan apa tu Tuan Zek? Saya makan Maggi. Saya letak telur 2 biji. Oh, telur 2 biji. Masak sendiri je. Masak sendiri ada dapur sana ya? Ada dapur siap. Ingatkan masak untuk saya sekali. Nak ke? Nak ke? Tak apa. Mana kuah? Mana kuah? Dah nak ambil ni. Panas? Dah. Jatuh kan tu. Yang agak unik dekat rumah rakit Mirai ni, dia ada swimming pool guys. Dia ada swimming pool. Air dia dari tangan dalam dan bersih, air tawar lah. So kalau korang bawa anak ke apa, memang boleh mandi kat sini. Walaupun kita sekarang berada di atas sungai. So bagi saya rumah rakit ni sangat-sangat recommended lah. Sangat-sangat recommended. Tengok masih serius. Tangan bawah. Dia buat muka bagi yang ketawa. Okey. Terus go. Don't relax ya. So malam ni kita ada tajuk, kita try lah tengok mana yang tahu ada rezeki.
Okay, so pagi ni saya makan lempeng dengan sardin dengan rendang. Tunduk je makan, sedap tu. Sedap. Ha? Rasa sedap. Okey, Pekan ni merupakan sebenarnya di dalam daerah dalam negeri Pahang. Pekan ni merupakan bandar diraja. Kenapa bandar diraja? Sebenarnya Pekan ni terdapatnya istana Sultan Pahang semua di sini, dan juga muzium diraja pun ada di Pekan Pahang. Pekan ni sebenarnya daerah dia cool sikit. Dia very cool kat sini. Kat sini banyak tempat-tempat yang menarik jugalah. Kalau saya datang ke Pekan ni memang saya suka makan kedai warung Pekan Lama ni. Memang padu lah. Tapi apa? Attraction kat sini bang, apa yang menarik yang boleh kita buat lepas ni? Sebenarnya kalau kat sini kita kalau untuk family bagi saya datang boleh pergi ke muzium. Muzium Pekan. Muzium Pekan tu sebenarnya menarik kat situ sebab apa? Dia ada sejarah-sejarah lama tentang Pekan, tentang Malaysia, tentang diraja pun banyak ada kat sini. Tapi sejarah yang saya tak boleh lupa adalah sejarah kisah cinta kita. Bang, dia dah makan ubat belum? Dah. Dah makan ubat. Betul lah. Makin lama makin pelik ni. Dah makan ubat dah. Apa? Ke kena sambut Hijau ujung. Jangan ada hijau ujung. Ikut arahan. Hijau ujung. Hijau ujung. Apa tu pakai hijau? Okay guys, so kita orang baru je lepas makan dekat warung Kota Lama. So lepas ni kita orang nak pergi ke muzium. Muzium apa bang? Muzium ni bang? Muzium Sultan Abu Bakar Sultan Abu Bakar di Pekan. Di Pekan, dan kemudian baru kita bergerak ke Terengganu. Lokasi dekat Terengganu pun kami tak pasti lagi. Ikut Cip lah. Alright. Cip, kita kat mana ni Cip? Okey, sekarang kita berada di Muzium Sultan Abu Bakar Pekan Pahang. Alright. Sepatutnya kalau kita nak kopi-kopi kita boleh kat Bilibis itu. Bilibis itu dalam kereta api kita boleh minum. Okay, dia ada kafe dia. Lepas tu ni muzium dia lah. Okay. Tapi Pekan ni memang cantik sebenarnya sebab dia Pekan ada bandar diraja. Alright. Dan ada hotel-hotel yang menarik dekat sini kalau kita nak stay. Tapi harga biasalah, kan? Tapi makanan dia okey. Makanan dia sedap, harga berpatutan lah. Macam kami makan tadi, saya makan nasi dagang, telur mata dengan Nescafe O, baru RM8. Okey lah. Sebelum tu, tunggu surprise. Biasa tak pergi rekod. Tanya. 1 minit saja. Turunkan getah ini tanpa tangan. Dia jatuh sampai bawah hidung. Macam ni boleh? Tak kisah macam mana, tapi tanpa tangan. 1 minit saja. Habis getah jatuh. Okey. Okey, ready? 1 minit ya. Okey. 1, 2, 3, go. Fezal sikit lagi, Fezal. Itu. Tipu. Fezal sikit lagi, tengok tu. Jangan tipu. 10 saat. Dah Pin. 10 saat. Apa tu? 10 saat. 15. Fezal. Turunkan. Yang lain belum. Lagi. Saat. Boleh. Go. Boleh. Okey. 5 saat. 5. Fezal boleh buat. 2. 1. Okey, siapa menang tadi? Kedua. So pagi tadi daripada Pekan, kita lepas ni akan terus ke Terengganu. So distance kat sini kalau ikut jalan lama lebih kurang dalam 2 jam lebih lah. Okay guys, kita jumpa kat sana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan selamat petang. Dungut pekan Pahang. Pekan Pahang. Perjalanan kita sampailah sekarang ni, kita sudah sampai dekat Dungun. Alhamdulillah. Kita dah sampai ke area Dungun ni. Kita punya homestay pun area sini lah, tapi dekat mana saya tak pasti lagi. Nanti Cip akan bawa daripada sini ke homestay. Sekarang ni kami rehat, nak makan dulu lah tengah hari ni. Okey, lepas makan apa semua kita akan drop pergi ke homestay. Okey, terima kasih. Cari maklumat. Cari maklumat. Game kau berapa, nanti kita orang larikan diri ya. Laksa lemak lah Terengganu punya. Lepas tu laksa Penang, laksa ke laksa? Apa ni Muhammad? Saya makan mi goreng. Dia macam mi goreng dia besar. Macam ni Terengganu punya mi goreng. Lasar kata dia goreng. Ni memang mi, cuma dia punya beza dia 2 mm lebih tebal daripada mi dekat KL. Sedap. Ni pula rojak petik. Rojak petik ada campur macam-macam. Oh yo. Okey, Mas. Guys, okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat Lega Homestay. Kampung ni kampung Jambu Bongkok. So dia punya homestay okey, kuat besar. Dan dia ada pool juga. Jom saya bawa pergi tengok room. Bilik dia agak besar juga dan cantik. Dia ada koridor dekat luar dan pantai kat sebelah sana je. Nak pergi makan malam. Ni dalam 200 meter ada daripada tempat homestay. Dia dekat depan tu je. Dekat bawah lampu. Buka.
dalamku ada mantis, Ada rokok. Kita ada 8 kertas. Maksudnya ada tulis A, B, C, D. Kita tengok partner mana yang kena bersama partner. Okey, Mamu bagi. Okey. Tak buat lah. Dah, apa dia? Okey guys, sekarang ni siapa A? Siapa A? C. Ha? Cikgu C. Teacher C. Okey, bincangkan. Siapa mari? Okey, mereka. Okey. Untuk berlakon partner. Untuk melakon partner. Kami dari dulu. Okey, masa dia Z lagi Syah. B. Seorang memang. Siapa? B. B. Tengok. B dengan B. Okey, kita terus ke taman. Yalah. Okey. Kita mencuri kuda. Bulan lagi sekali tidak asing lagi. Bulan Segama. Sagama. Segama dia kata kita. Bulan Segama bang. Awak burung apa? Yeah, kami kumpulan Segama. Kau punya track macam mana? Kami dari kumpulan. Okey, ini adalah pemikat kukuh. Okey. Alright. Pemikat terkukuh tidak dibenarkan bersuara. Okey, hanya menggunakan bahasa isyarat. Okey, hanya menggunakan bahasa isyarat. Alright. Pastikan yang pemenang akan masuk dalam lubang ini. Okey, masa diberikan 3 minit. Okey, lama. 3 minit. Okey, bawah. Lagi. Belakang. Belakang lagi, belakang. Okey, rendah. Syah, jaga dekat Syah. Oh. Belakang. Okey, naik sikit. Bawah sikit. Belakang sikit. Okey. Depan. Lagi. Belakang. Kanan sikit. Kiri sikit. Bawah sikit. Okey, di depan. Alamak. Ulang balik. Belakang sikit. Belakang. Bawah sikit. Belakang. Sini. Okey, jalan. Yeah! Apa paling lah? Teacher dengan Faris kumpulan nombor C. Silakan. Okey, nanti hadiah balik ke 3 bulan boleh claim. Terima kasih. Tak ada hadiah satu je. Selamat pagi. So pagi ni kita sarapan dekat kedai yang dekat dengan homestay ni. Nasi apa dia bang? Nasi minyak.
hari ni adalah hari ketiga lah. Ni pagi kita baru lepas sarapan. Kita orang jalan-jalan sekejap kat tepi pantai. So lepas ni terus balik lah. So far pengalaman saya okey lah, seronok lah. Something to remember. Okay guys, lepas ni kita akan terus balik lah. Terus balik ke KL. Tapi kita naik Kuala Terengganu sekejap, beli-beli barang ke, dan lepas tu kita terus balik lah. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Hari kita makan special.